dah niat puasa belum untuk esok? Ha? Niat puasa untuk esok? Wah awal-awal lagi wah dah niat. Wah apa Abang Lee buka aja radio orang tu bagi tahu esok puasa wah terus je niat. Niat. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Mak tak angkat tangan macam mana nak baca? Okey, mantap. Abang angkatlah abang. Jelah. Orang dah makan baru nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ajar komandan dah kecil kerana Allah. Macam mana? Macam ni kau buat didik anak awak? Ya Allah. Macam mana mak? Dengar mak cakap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saja aku niat puasa. Ajar aku niat puasa. Esok hari. Bulan Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Amin. Alamak, tak payahlah nak ajar dia dah besar lah mak. Kalau dia nak puasa awal-awal lagi dia niat. Abang kau ni badan je besar. Ya, makan. Jom, makan. Itu pangkal apa tulisnya tu? Itulah. Apa tu? Ingat saya baca. Waktu imsak pukul 5.53. Waktu imsak 5.53. Kau buat apa? Ya Allah, dah cukup time. Dah. Stop. Stop. Pergi ke rumah. Mak! Dah. Sudah dah cukup time. Tak Dah cukup time mak. Dah puasa dah. Sudah batal besok wah nak puasa. Sudah batal macam mana esok? Ramal. Ya Allah. Tak batal. Wah nak puasa. Sudah batal. Tak batal. Wah nak puasa dah batal. Terlebih seminit je. Terlebih tak batal mak. Tak batal. Cepat habiskan patut. Cepat. Dah. Masuk tangan. Mak jangan. Okey, dah puasa. Betul mak tak puasa. Tak batal. Tak puasa pula. Tak batal ya. Tak. Besok boleh puasa Boleh puasa. Okey. Wah tak nak jadi macam Bali. Okey. Dia tak tiap-tiap tahun tak puasa. Yelah. Tak batal. Pergi masuk. Wah dah janji dengan Pak Long. Wah nak puasa 30 hari. Okey. Mak dah update ke? Dah pergi. Dah habis masuk waktu ke ni? Dah habis waktu dah pergi. Cukup. Pergi masuk cepat. Dah awaknya. Awak patut pergi semayang dulu ke? Sebelum tidur tu pergi semayang dulu. Awak kemal lah ya? Mak tak apa. Mak uzur.